Episod 8, Keputusan Mahkamah Tak Selesai Isu Ini. Dokumentari ini merupakan kisah rintihan nyata yang telah berpanjangan di Kuala Lumpur, diceritakan melalui suara penduduk dan perjalanan kehidupan sebuah komuniti yang menyimpan sejarah, kenangan dan harapan. Satu keputusan mahkamah sepatutnya menamatkan satu isu. Tetapi bagi Kampung Cubadak Tambahan, ia tidak berlaku begitu. Selepas tahun 2000, pelaksanaan di lapangan tidak berlaku secara seragam. Sebahagian penduduk menerima penyelesaian awal, sementara sebahagian lain masih dalam proses berpanjangan. Dalam tempoh ini, isu mula berpecah kepada kes individu. Antaranya termasuk kes yang melibatkan Makcik Wahidah, yang berkaitan status kediaman dan tindakan susulan di lapangan. Apabila pelaksanaan tidak seragam, isu ini kembali semula ke sistem mahkamah dalam beberapa peringkat. Kes tidak berhenti pada satu keputusan, tetapi terus berulang dalam bentuk rayuan dan semakan. Pada tahun 2014, Mahkamah Rayuan sekali lagi mendengar isu berkaitan kedudukan penempatan ini. Keputusan tersebut masih mengekalkan bahawa isu ini tidak boleh dilihat secara mudah tanpa mengambil kira fakta sejarah penempatan. Namun ia masih tidak menyelesaikan keseluruhan konflik di lapangan. Masalah utama bukan hanya pada keputusan mahkamah, tetapi pada pelaksanaan yang tidak bergerak secara serentak. Mahkamah, pentadbiran, dan tindakan lapangan berjalan dalam garis masa yang berbeza. Antara 2000 hingga 2014, isu ini bukan semakin selesai tetapi semakin kompleks. Dan episod seterusnya akan menunjukkan bagaimana keadaan menjadi lebih tegang selepas 2014. Episod 9, apabila DBKL dan kes mahkamah masuk fasa lebih tegas.